Salam sejahtera, kami merupakan Senja Ambulans Malaysia dari SMK Bukit Pasir Muar. Pada hari ini, kami akan menunjukkan demonstrasi perturuan cemas dan menunjukkan 8 bahan tentang penting kecemasan. Yang pertama, sarung tangan digunakan untuk melindungi penyelamat dan mangsa. Yang kedua, kasar digunakan untuk menutup atau melindungi luka. Yang ketiga, pita melekat digunakan untuk melekatkan dressing supaya tidak mudah tertanggal. Yang keempat, pembalut elastik digunakan untuk membantu atau memberi sokongan kepada kawasan cedera seperti terselup. Yang kelima, korset digunakan untuk mengambil atau memegang benda kecil seperti kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan kawasan sekitar luka. Yang ni, bekas buah pinggang digunakan untuk meletakkan bahan pembalut semasa rawatan. Dan akhir sekali, kain anduk digunakan untuk memegang anggota yang cedera. Seterusnya, ialah demonstrasi melawan tahi mangsa. Seterusnya, saya akan buat demonstrasi untuk merawat patah pada lengan dengan menggunakan anduk besar. Akhir sekali, CPR iaitu Cardiopulmonary Resuscitation. D. Danger. Check danger. Danger clear. R. Response. Sir, are you okay? Sir, are you okay? Not respond. A. Airway. Open airway. Head to lift. B. Breathing. Check breathing. Look, listen and feel. No breathing. C. Circulation. Start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Dengan itu, sudah tamat demonstrasi dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.